saya akan terangkan apa perbezaan setiap package dalam sistem top up dan pay ni dan apa kelebihan setiap package tersebut. Kali pertama, kalau kita lihat pada iklan, so kita akan WhatsApp, dan macam mana cara saya hantar info-info yang berkaitan dengan sistem top up tu, saya akan hantar melalui WhatsApp dan kita just baca sahaja. Baru kita boleh faham. Kalau kita tak baca, memang kita takkan faham. Macam mana cara saya hantar detail tu, saya akan terangkan satu persatu apa perbezaan setiap package untuk kita jadi ejen top up dan bill ni. Kali pertama kita nak dapatkan info, so kita akan WhatsApp macam mana cara nak jadi ejen top up. So saya akan respon secara auto, sebab sebelum ni ada yang kata lambat respon dan sebagainya. So saya dah setkan untuk info ni saya hantar secara auto. So kalau ada apa-apa pertanyaan yang tak faham, boleh tanya sahaja. Dan untuk dapatkan info ni kita hantar secara auto sahaja. So dekat sini, kalau kita tak dapat apa-apa info berkaitan dengan package ejen top up dan sebagainya, kita just type sahaja XYZ. Kearahan dekat sini dia bagi tahu reply ataupun balas XYZ. So kita type sahaja XYZ, kita hantar. So saya akan hantar info-info berkaitan dengan sistem top up dan bill ni secara auto. Ini adalah keuntungan untuk jualan top up mengikut package. So kita lihat dekat atas ni. So kita buka sahaja. So kalau nampak dekat skrin ni, katakan kita daftar package pro nanti, setiap kali kita jual produk U Mobile, kita akan dapat keuntungan RM6.80. So saya ada tunjuk contoh dekat bawah ni pengiraan dia. Kalau RM5 berapa, RM10 berapa, RM100 berapa. So itu harga yang kita akan dapat kalau keuntungan kita 6.8%. Sistem automatik akan kira berapa keuntungan yang kita akan dapat untuk produk tersebut mengikut package apa yang kita ambil. Contoh dekat sini, kalau U Mobile 6.8%, so kita jual RM100, kita akan dapat keuntungan RM6.80. So boleh lihat produk-produk lain, ini ada sebahagian produk sahaja, kita ada lebih daripada 100 produk dalam satu apps. So kalau kita ambil light, keuntungannya kita akan dapat lebih rendah daripada package pro, dan basic lagi rendah berbanding package lain. So itu adalah keuntungan untuk jualan top up. Kita akan lihat untuk jualan B. Ini info-info yang saya dah hantar. So boleh buka mengikut mesej yang saya hantar. Kalau kita skip mana-mana bahagian, kita tak akan faham macam mana cara untuk kita join bisnes top up ni dan macam mana sistem ni beroperasi. So ini adalah keuntungan untuk pembayaran bil. Sama juga macam yang top up tadi, kita lihat dekat sini untuk bil U Mobile. Kalau kita daftar package pro, kita akan dapat profit seperti package pro. Kalau kita daftar light, kita akan dapat keuntungan mengikut package light sahaja, dan basic tak ada apa-apa keuntungan. Kita boleh bayar bil tapi kita tak akan dapat apa-apa keuntungan. So itu perbezaan dari segi keuntungan apabila kita buat pilihan package. Seterusnya saya ada hantar harga untuk pendaftaran mengikut package. So ini adalah package pendaftaran yang saya dah sediakan mengikut package. Boleh lihat dekat skrin ni. Kalau kita nak daftar package pro, daftar sahaja. Boleh lihat dekat skrin ni, daftar sahaja RM47. Maksudnya kita bayar RM47, kita akan dapat satu apps top up di mana kita install dekat telefon kita sendiri, dan setiap transaksi yang kita jual, kita akan dapat keuntungan mengikut package pro sebab kita ambil package pro. Yang kedua, yang untuk 174 ni, kita daftar dan kita akan bagi sekali dengan mini printer. Ini contoh mini printer yang warna hitam kecil ni. Kelebihannya hanya kita boleh print resit menggunakan mini printer. Ada customer nak resit, so kita boleh print menggunakan mini printer. Tapi kalau kita daftar sahaja, kita tak boleh nak print resit, tapi kita akan dapat report dan kita boleh share kepada customer melalui WhatsApp ataupun email. So yang seterusnya, kita di bawah package pro yang sama, 624, daftar dan mesin top up ni. Untuk mesin top up ni kita boleh guna wifi sahaja. Kita tak boleh nak masuk SIM card dalam mesin top up untuk kita guna internet daripada SIM card. So mesti menggunakan wifi sahaja. Kalau tak ada wifi, kita tak boleh nak buat transaksi top up menggunakan mesin top up. Untuk 774 ni, untuk daftar dan akan dapat mesin top up yang boleh masuk SIM card kat dalam tu, dan kita boleh guna wifi dan juga kita boleh guna data daripada SIM card. Untuk package pro ni, dia ada kelebihan boleh top up produk Touch and Go dan juga produk Indonesia. Dan dia ada lebih banyak produk berbanding package light dan juga basic. So seterusnya kita pergi kepada package light, sama sahaja seperti package pro tadi. Kalau daftar sahaja sebanyak RM10 akan dapat apps top up sahaja dan install dekat telefon sendiri. Dan yang lain-lain pun sama. Kalau beli sekali dengan mini printer akan dapat mini printer, dan kalau beli mesin top up akan dapat mesin top up. So itu penerangan berkaitan harga dan perbezaan untuk setiap package. Selepas kita dah buat pilihan package apa yang kita nak, so kita boleh buat bayaran dan kita isi detail-detail untuk buat pendaftaran. So isi nama, negeri, nombor telefon dan bukti bayaran, dan hantar sahaja kepada WhatsApp yang sama. Dan selepas hantar WhatsApp tu, saya akan check payment dan saya akan proses pendaftaran. So dekat link dekat sini pun saya dah sediakan panduan macam mana untuk buat pilihan package. So jika tak faham apa gambar yang saya hantar, boleh lihat video penerangan berkaitan dengan package. Selepas kita daftar dan saya akan bagi panduan, kita boleh akses panduan, dan saya dah sediakan tutorial secara video macam mana cara untuk install apps. Semua yang berkaitan dengan sistem top up dan bill ni saya dah masukkan dalam sistem ni. So boleh rujuk sahaja video-video yang saya dah buat macam mana cara untuk guna sistem top up ni. Yang sebelah sini adalah apps untuk package basic dan light, dan sebelah sini adalah apps untuk package pro. So saya akan tunjuk, katakan kita dah daftar package pro, dan macam mana cara untuk kita jual top up. Sebab memandangkan ramai yang tanya saya apa apps yang nak install dan macam mana cara untuk buat transaksi top up. Sebelum daftar, dia dah tanya macam mana cara untuk buat transaksi top up. So saya akan tunjuk sedikit cara untuk kita buat transaksi top up. So dekat sini boleh lihat bahagian atas ni, dekat bahagian atas ni boleh nampak RM93. So itu adalah baki yang saya ada dalam sistem top up ni untuk saya buat transaksi top up. So saya boleh buat pembelian top up tidak lebih daripada RM93 mengikut baki yang saya ada. Kalau saya ada RM100, saya boleh jual top up sebanyak RM100. Tapi dekat sistem ni ada RM93, so saya tak boleh jual lebih daripada RM93. So kalau kita nak jual lebih, kita perlu tambah stok dahulu. Dalam panduan yang saya bagi tu dah ada cara-cara untuk kita tambah stok. So boleh lihat
Video tutorial yang saya dah sediakan macam mana cara untuk tambah stok, macam mana cara untuk buat transaksi top up, semua saya dah sediakan dalam akses panduan sebelum ni yang saya dah tunjuk sebelum ni. So ini contoh cara untuk buat transaksi top up. Contoh saya klik pada top up. Lepas tu pilih produk apa yang nak top up, contoh One SOS, masukkan nombor. Lepas tu pilih jumlah sebanyak RM5 dan terus bayar sahaja. So saya dah buat transaksi top up sebanyak RM5 tadi. So terus masuk dekat nombor yang saya top up ni sebanyak RM5. Boleh lihat dekat sini nombor telefon dan sebanyak RM5 sudah masuk ke nombor tersebut. So kita akan dapat report transaksi sukses. Katakan kita beli mini printer ataupun mesin top up, kita boleh klik yang warna biru jalur 3 ni dan kita boleh print receipt. Tapi kalau kata kita tak ada mini printer ataupun mesin top up, kita boleh share receipt kepada customer dan kita boleh hantar receipt kepada customer kita menggunakan WhatsApp ataupun email. So ini adalah rekod transaksi yang saya dah buat. Boleh lihat dekat sini. Ini adalah harga produk yang saya beli tadi. Saya top up RM5 dan kos yang saya bayar kepada sistem ni adalah RM4 lebih sahaja. Dan ini adalah profit yang saya dapat untuk satu transaksi. So itu kelebihan kalau kita menggunakan apps top up ni, dan kita boleh jual apa sahaja produk yang ada dalam apps ni dan kita boleh dapat harga diskaun.